Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya buat video pasal handbrake ya. Okey, mana-mana korang yang parking, contohnya dekat hospital, parking macam gini, parking blok kereta orang. Ni contohlah. Biasanya untuk kereta manual tak ada masalah lah. Biasanya kita akan letak gear N lah, gear neutral. Tapi untuk auto dia special sikit ya. Sebab kalau kita letak kat gear N, nanti kita tak boleh nak lock kereta. Saya buat video ni sebab berlaku pada saya lah kereta kat depan ni. Bukan kereta yang depan saya ni, kereta yang sebelum pagi tadi. Kereta dia memang dia tak tarik handbrake kat bawah, tapi dia letak dekat P. Bila dekat P, kita nak tolak kereta, nak undur semua tak boleh lah. Sebab dia dekat P, memang dia lock walaupun handbrake ni waktu ke bawah. Okey, untuk kereta manual, untuk kereta auto, cara dia mudah saja. First kali korang matikan kereta macam biasa. Mati macam biasa, P. Lepas tu korang mati kereta macam biasa. Okey. Second, gear ni pastikan letak dekat N. Macam mana nak tarik kat N. Korang nampak tak ada butang lock ni. Korang tekan ni, korang tarik handbrake. Kena guna dua tangan lah. Satu tekan, satu tarik. Yang ni jangan lepas lah. Tarik macam biasa. Saya buat dulu lah. Tekan lock tu, lepas tu undur dekat N. Okey, lepas tu korang boleh keluar macam biasa. Boleh lock kereta. Pastikan handbrake buat turun lah. Okey, ingat tekan lock ni, tarik handbrake. Serta lah, maksudnya tekan yang ni, tarik lah. Kalau tak tekan yang ni, tak jadi kot lah. Tekan yang ni. Sebagai bermanfaat, korang boleh share mana-mana yang pakai kereta auto tu. Yang belum tahu lah, mungkin ramai yang tahu dah. Bagi yang belum tahu, ni cara dia. Lepas tu keluar kereta, lock macam biasa, guna alarm. Tu saja caranya. Sebagai bermanfaat, kalau suka, like, share dan komen yang murni-murni sahaja. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.